Kau pernah terfikir tak kenapa pizza Itali rasa lebih sedap berbanding Amerika? Ini sesuatu yang ramai orang tak tahu. Pizza asalnya dihasilkan guna bahan yang ringkas, dough, sos tomato, keju mozzarella dan minyak zaitun. Kalau kau tak tahu, lagi sikit bahan, lagi susah sebenarnya nak sedapkan pizza. Sebab setiap bahan, rasa pizza tak boleh disorok di sebalik cheese yang meleleh atau sos manis. Dough mereka pula diperap lama, selalunya melebihi 24 jam. Jadi, bila dibakar dalam ketuhar batu bersuhu tinggi, bahagian luar jadi rangup berasap, bahagian dalam pula masih lembut dan berongga. Lain cerita pula kalau pizza Amerika. Pizza di sana berkembang dengan cara berbeza. Pizza lebih besar, berat, banyak cheese dan topping. Sebab di sana, pizza bukan sekadar tradisi tapi makanan komersial. Pizza Amerika direka untuk kepuasan. Pizza Itali pula direka untuk menonjolkan rasa. Sebab itu bila kita pertama kali makan pizza Itali, kita akan rasa pelik. Kenapa pizza ini simple sangat tapi entah macam mana kita akan teringat rasanya.